Kak Ana kalau jumpa kerang hidup yang besar-besar, segar-segar, Kak Ana suka masak sambal sos kerang. Kak Ana suka beli kerang yang segar, kerang yang hidup, rebus kemudian kita bersihkanlah, daripada beli kerang yang dah siap kupas tu. Kak Ana tak berapa suka sebab dia hilang rasa manis-manis isi kerang tu. Sambal ni simple je. Kak Ana tumis bawang putih dan masukkan cili giling sikit dan masukkan sos. Lepas tu Kak Ana masukkan tomato. Lepas tu Kak Ana letaklah garam secukup rasa, masukkan cili potong dan Kak Ana masak sampai masak pecah minyak dan Kak Ana matikan api. Baru Kak Ana masukkan isi kerang yang dah direbus supaya tidak hilang rasa manis dan juga dia tak mengecut. Biarkan dia marinate sekejap je atas kuali yang masih panas tu dan Kak Ana perahkan sedikit limau. Untuk aromanya Kak Ana taburkan daun ketumbar hiris.